Sebab engkau tu dah terpukau dengan cinta lah kononnya. Memang Kamal cintakan dia. Aku sikit pun tak menyesal simpan rahsia tu daripada kamu berdua. Malah aku bangga aku dapat simpan rahsia tu sampai sekarang. Tapi kenapa, Mami? Kenapa Mami tergamak biarkan Zulaika tu besarkan anak Kamal tanpa ayah? Mikael tu anak Kamal, Mami. Hei, anak Kamal? Aku peduli apa? Ha? Kau nak aku iktiraf yang perempuan kampung tu sebahagian daripada family kita? Memang taklah. Langkah mayat aku dulu. Hei, aku buat semua ni sebab kebaikan kau. Tahu tak? Aku tak nak perempuan tu mengganggu keluarga kita. Nakkan harta kita. Zulaika tu baik je, Mami. Mami je yang tak habis-habis nak cari salah dia. Hei, memanglah sebab engkau tu dah buta. Engkau tak nampak. Oh, kau rasa perempuan tu lah terpaling baik, terpaling sopan, terpaling soleha. Buruk dia engkau dah tak nampak dah, kan? Sebab apa? Sebab apa? Sebab engkau tu dah terpukau dengan cinta lah kononnya. Memang Kamal cintakan dia. Dan sekarang ni Kamal nak betulkan apa yang Mami dah hancurkan selama ni. Dan Mami kena terima semua tu. Suka.